Bawah ada tu. Ha. Ada sauk ke bang? Tak ada eh? Tak ada bang. Kau angkat gitu je lah eh. Oi. Jam. Tak apa, tak apa. Tak, ampun kejap. Okay. Alright. Alhamdulillah first strike. Ha? Tu. Kau paling rapat dengan apa ni? Batu. Ada lagi, biasa dah ada ramai. Bang. Alhamdulillah. Okey bang. First time ni aku mancing sotong. First time Kalau dia nak pergi tu kan, kau relax. Kau jangan kelang kabut. Oh dia tinggal satu je tu. Susah. Dia tinggal satu susah. Baik. Dia tinggal sesungut dia je. Sekejap eh. Kau lepaskan tu tali. Lepaskan tali sekejap. Sebab dia tak ada sauk. Biasa mancing sotong ni bagus pakai sauk. Alhamdulillah. Baik-baik kau kena pusingkan. Aku pun cakap kau kena ke bawah kan. Yang dia pegang ke bawah. First time. Mantap. First time squid fishing easy Tempat orang tengok penyu. Oh, tempat orang tengok penyu ni. Okey guys. Mantap guys. Allahu akbar. Boleh cuba elak dah. Besar ni. Kemah. Ini size. Alhamdulillah. Good size. Mantap. Saiz waduh saiz ni. Mantap saiz guys. Tak. Sotong. Jauh mana rapat dengan tebing. Mantap saiz. Woi, padu. Woi. Apa aku tarik dulu lah atas. Tengah frenzy. Dah panjat aku. Kau kena cepat. Sabar. Ya Allah. Ya, aku tahu. Sini. Okey, biar dia. Layan dia. Iya, bantu dia. Awak dah mancing dia. Tengok hidupnya. Nak pegang tak? Ambil gambar? Tak nak ambil gambar? Ambil gambar. Ambil. Ya. Mantap player Ijing. Mantap player Ijing. Susah kat jati. Aduh.